Dari tragedi kepada transformasi, seorang wanita membuktikan kekuatan luar biasa apabila bangkit, meneruskan kehidupan meskipun berdepan kecederaan serius akibat kemalangan jalan raya pada tahun 2018. Hospital Keningau memaklumkan mangsa Juliet Russell Resort mengalami kecederaan saraf tunjang teruk sehingga menyebabkan tetraplegia, iaitu keadaan yang mengehatkan pergerakan keempat-empat anggota badan. Pada peringkat awal, beliau hanya mampu menggerakkan kepala dan bergantung sepenuhnya kepada keluarga untuk menjalani kehidupan harian. Namun segalanya berubah hasil rawatan berterusan di hospital Keningau yang melibatkan pasukan multidisiplin merangkumi perubatan rehabilitasi ortopedik, perubatan IM, kerja sosial perubatan, dietetik, serta penjagaan luka. Pendekatan rawatan yang menyeluruh itu memberi fokus kepada kestabilan perubatan sebelum berkembang kepada proses rehabilitasi, integrasi sosial dan seterusnya membina kemandirian pesakit. Hasil usaha berterusan, Juliet kini membuktikan keterbatasan fizikal bukan penghalang untuk berjaya. Dengan bantuan peranti sokongan tanpa tangan, hands-free assistive device yang dikawal melalui pergerakan kepala dan disambungkan kepada telefon pintar, beliau kini mampu menghasilkan kandungan video berasaskan kecerdasan buatan AI. Malah, beliau juga aktif di media sosial selain menjana pendapatan melalui pemasaran afiliasi, sekaligus menjadi antara perintis penggunaan teknologi berkenaan di Sabah. Kisahnya bukan sekadar mengenai pemulihan fizikal, sebaliknya mencerminkan ketabahan, inovasi serta kekuatan rehabilitasi yang melangkaui batas kemampuan fizikal. Pihak hospital berkata, rehabilitasi bukan hanya tertumpu kepada pemulihan anggota badan, tetapi turut merangkumi usaha mengembalikan maruah, memberi semula tujuan hidup serta memperkasa peranan pesakit dalam masyarakat. Walaupun berdepan kekangan tenaga kerja, komitmen untuk terus memperkasa kehidupan pesakit dan mengembalikan harapan tetap menjadi keutamaan. Terangkan. Satu, dua, tiga. Kasut ini desainnya simple dan elegan. Platform sole tebal bagi comfort dan strap boleh adjust. Hai korang, kasut ni baru je saya beli. Cantik sangat tau. Nampak tebal tapi ringan dipakai. Pakai pun selesa je kaki. Cuma sedikit. Terus dulu deh. Kasut ini desainnya simple dan elegan. Platform sole tebal bagi comfort dan strap boleh adjust. Hai korang, kasut ni baru je saya beli. Cantik sangat tau. Nampak tebal tapi ringan je dipakai. Pakai pun selesa je kaki. Kasut ini desainnya simple dan elegan. Platform sole tebal bagi comfort dan strap boleh adjust. Hai korang, kasut ni baru je saya beli. Cantik sangat tau. Nampak tebal tapi ringan je dipakai. Pakai pun selesa je kaki. Kasut ini desainnya simple dan elegan. Platform sole tebal bagi comfort dan strap boleh adjust. Hai korang, kasut ni baru je saya beli. Cantik sangat tau. Nampak tebal tapi ringan je dipakai. Pakai pun selesa je kaki. Kasut ini desainnya simple dan elegan. Platform sole tebal bagi comfort Sudah pergi dan strap TikTok boleh kan? adjust. Sudah. Hai korang,